Hujan lebat yang berterusan sejak 23 Oktober telah mengakibatkan beberapa kawasan di negeri Perak dilanda banjir, khususnya di daerah Larut, Matang dan Selama serta Manjung. Paras air yang meningkat mendadak menyebabkan penduduk terpaksa dipindahkan dalam masa singkat dengan lebih 2,000 mangsa daripada hampir 760 keluarga kini berlindung di 22 pusat pemindahan sementara yang dibuka di seluruh daerah terjejas. Menurut laporan pihak berkuasa, jumlah PPS dijangka terus bertambah berikutan amaran hujan lebat dan ribut petir yang masih dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Beberapa kampung di sekitar Cangkat Jering, Trong dan Batu Kurau kini antara kawasan paling terkesan dengan sebahagian jalan utama tidak lagi boleh dilalui kenderaan ringan. Pasukan penyelamat daripada Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta agensi tempatan kini giat menjalankan operasi pemindahan, sementara pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat menyalurkan keperluan asas seperti makanan, tilam dan selimut kepada mangsa. Walaupun keadaan cuaca menunjukkan sedikit reda pada pagi ini, pihak berkuasa tetap menasihati orang ramai agar berwaspada terhadap kemungkinan banjir susulan, terutamanya di kawasan rendah dan berhampiran sungai. Beberapa kawasan juga dilaporkan terputus bekalan elektrik sementara bagi tujuan keselamatan. Ketika seluruh negara memerhati, negeri Perak kini berdepan ujian besar menjelang hujung tahun. Usaha bantuan dan pemulihan sedang digerakkan oleh pelbagai agensi kerajaan, NGO serta sukarelawan masyarakat bagi memastikan keselamatan dan kebajikan mangsa terus terpelihara.